Kenapa emas tabungan yang paling selamat? Tuan-tuan puan, sedar tak sedar sekarang ni dah ramai masyarakat kita menjaga emas sebagai sebahagian tabungan mereka. Kenapa tuan-tuan? Salah satu emas ni lah dia kalis inflasi. Tuan-tuan, contohnya kita simpan gold bar seperti ni lagi 5 tahun atau 10 tahun, harganya semakin lama semakin meningkat. Walaupun gold bar ni sama saiznya, sama rupa tuan-tuan, tapi nilai semakin lama semakin meningkat. Pertama. Kedua, emas ni dia ubat paling mujarab kalau kita susah menabung setiap bulan. Mungkin kita seorang pekerja mahkamah kaji ataupun kita usahawan, income masuk setiap bulan tapi tak pernah kekal dalam akaun bank kita. Emas ubat paling mujarab. Sebab apa tuan-tuan? Kesan emosi emas ni berbeza dengan duit. Kalau kita simpan duit, kita dapat nombor, tak ada kesan emosi. Tetapi dengan emas ni, bila kita pegang emas ni cantik, kita rasa nak tambah lagi, nak beli lagi, dan juga kita nak juga tambah item-item lain. Contohnya, di Public Gold ni, kita banyak item. Kita ada gold bar, ada dinar, pelbagai design. Sangat seronok bila kita dah mula menabung emas. Kesan emosi ni tiada dalam kalau kita menabung dalam ESB, tabung haji ataupun dalam bentuk wang fiat semata-mata. Itu sebab kenapa tuan-tuan ramai masyarakat kita memilih emas sebahagian simpan mereka sambil-sambil mereka menabung juga dalam tabung haji, ESB juga dalam bank mereka. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan hari ini hanya menabung sayur bentuk duit, belum lagi menabung bentuk emas, cepat-cepat kita menabung, jadikan emas ni sebagai simpanan, insya-Allah nanti lama-lama, semakin lama semakin banyak khidmat tuan-tuan dalam bentuk emas ni. Jadi, siapa yang belum lagi ada akaun emas, boleh tekan bio atau di posting ini. Dan juga, siapa nak belajar lagi ilmu emas dan kewangan, mudah saja follow saya. Banyak lagi info-info yang saya akan kongsikan semasa ke semasa.